Pakatan Harapan kata kalau Barisan Nasional menang PN Johor kali ni, Datuk Seri Najib Razak akan bebas. Korang boleh percaya ke benda ni? Janganlah kena tipu dengan narratif macam ni guys. Guys, aku nak tanya korang satu benda lah. Sejak bila keputusan PN Johor ni boleh tentukan siapa dapat pengampunan? Don Johor ni tak ada kuasa pun nak bebaskan siapa-siapa. Dan itulah fakta pertama yang ramai orang sengaja lah tak cerita kat korang. Dalam Perlembagaan Malaysia, kuasa pengampunan ialah kuasa yang di-Pertuan Agong melalui lembaga pengampunan. Dia ada proses tau, dia ada prosedur, dia ada anggota lembaganya sendiri. Dan sebab itulah satu parti menang pilihan raya negeri ni terus esok boleh ubah putusan mahkamah macam tak pernah berlaku lah sebelum ni. Dan sebab itulah bila ada cakap undi BN Najib bebas, korang kena faham lah itu adalah naratif politik tau. Naratif yang untuk timbulkan emosi, bukannya cerita penuh tentang bagaimana proses pengampunan tu sebenarnya berjalan tau. Lagi satu, kalau nak bincang pasal pengampunan, jangan lupa sejarah. Pada tahun 2018, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri menerima pengampunan penuh selepas perubahan kerajaan persekutuan ketika itu. Jadi janganlah pilih fakta ikut siapa yang kita suka. Kalau nak bercakap, bercakaplah secara konsisten. Hakikatnya guys, PN Johor ni bukanlah pilihan raya yang tentukan siapa keluar penjara. PN Johor ni adalah pilihan raya untuk pilih kerajaan negeri. Kerajaan yang menguruskan pelaburan, tentang soal ekonomi, tentang peluang pekerjaan, tentang rumah mampu milik, infrastruktur dan juga masa depan bangsa Johor. Itulah kerja sebenar kerajaan negeri. Jadi sebelum korang percaya bulat-bulat apa-apa naratif masa kempen, semaklah dulu fakta tersebut. Janganlah biarkan emosi mengalahkan logik akal. Sebab masa depan Johor jauh lebih besar dan juga jauh lebih penting daripada politik takut-takutkan rakyat macam ni.